وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, khabar semua. Saya doakan semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung kita dalam uh, bahasa Arab Santai Edition insya-Allah. Kita sambung bincangan kita. Kita sedang melihat tentang uh, jumlah al-ismiyah dan juga jumlah al-fi'liyah. Kita berhenti pada latihan uh, pada bahagian al-jumlah al-fi'liyah berkaitan dengan jumlah ataupun ayat yang bermula dengan kata kerja. So daripada sudut binaan ayat ataupun jenis ayat, dalam bahasa Arab hanya ada dua sahaja. Satu ayat yang bermula dengan isim, satu ayat yang bermula dengan fi'il. So itu je. Kan, untuk permulaan itu maklumat dia. Kan. Nanti ke depan dia ada maklumat tambahan lah. Bila nanti kalau kita masuk pada bahagian nahu, waktu tu jumlah ismiyah, apa ayat yang bermula dengan isim, dia ada uh, maklumat dia ataupun komponen dia yang kena ada. Dalam jumlah fi'liyah nanti dia ada maklumat ataupun ada komponen dia yang dia kena ada. So sekarang ni kita ambil sebagai jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah dahulu. Baik. So kita pada muka surat yang ke-95, 95, latihan yang kedua, kita nak sambung tentang jumlah al-fi'liyah, iaitu ayat yang bermula dengan kata kerja. Baik, ikhtar al-fi'la al-munasiba likullin min al-faraghati al-atiyah. Pilih kata kerja yang sesuai bagi setiap ruang kosong berikut. Baik, kita ada lima soalan dengan lima perkataan di atas. Baik. Perkataan yang pertama saya bagi terjemahan dulu. Saya bagi terjemahannya dulu. Perkataan yalbisu. Baik. Apakah makna untuk perkataan yalbisu? Perkataan yalbisu, apakah terjemahannya? Dia pakaian Ustaz. Pakaian. Memakai. Dia Ah, memakai. so bila masuk dalam dia, ia memakai. So yalbisu makna asasnya ialah ia memakai. So kita ada makna dia ia memakai. So dalam pada ia tu nanti ada maklumat lah. Kan, laki ke perempuan? Dia Kalau lelaki. digunakan asasnya adalah untuk lelaki, kan, ataupun untuk maskulin. Bilangannya Satu. asasnya satu. Itu dia punya asas dia lah. Nanti penggunaannya tengoklah, ada penggunaan yang berbeza juga sedikit. Baik. Nalat. Mana nalat? Mati. Nalat, baik, ini fi'il madhi. Maknanya ialah nalat ini mencapai. 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 Nalat. Baik. Tazuru. Mana tazuru? Ziarah ya Ustaz. Ziarah. Mana Ya. tazuru adalah ziarah. Hmm. So di sini makna asal dia adalah ziarah. Saya letaklah makna asalnya ziarah. Nanti tengoklah apa fi'il yang sesuai dengan perkataan ini. Faza. 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 Mana faza? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Hmm. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Pasal.
Ashabul jannati humul faizun. Hmm. Dia sama rua dengan faiz. Oh, kemenangan. Maksudnya adalah menang ataupun Dia telah berjaya. menang. Faza. So nanti masukkan lah dengan domain yang sesuai nanti. Baik. Yasta'iddu. Se- Yes. Yasta'iddu. Yasta'iddu maksudnya Ada. Ada. Ya. bersedia. Oh. Bersedia. So ini 5 perkataan. Memakai, mencapai, ziarah, menang atau berjaya dan bersedia. Okey. Jom kita lihat pada ayat yang sesuai. Okay, saya berikan terjemahan ayat, lepas tu dia masuk tu lah. Okey. Baik, yang pertama, dot usrati al-aqariba fil idi. Baik. Usrati, apakah terjemahannya? Surah ni saudara Usrati. Usrati dia hampir-hampir dengan saudara, tapi lebih Ah, tepatnya ialah keluarga Is. ini selalu Oh, dulu kita belajar kat sekolah dulu, selalu juga ni. Usrah Usrati, ni. usrah. Usrah. Usrah tak? Oh, Usrah. Usrah lah. Hmm. Oh, Apa maksud usrah? Usrah syarahan. Syarah. Usrah maksudnya keluarga. keluarga. Oh, Keluarga. Ha, Keluarga aku. keluarga. So, usrah adalah keluarga. keluarga. Ya tu ialah Aku. aku. So, keluargaku. Aku. Surati, keluargaku. Hmm. Baik. Al-aqariba, Karib. Keakraban. keakraban. Baik, lagi. Hmm. Terdekat. Terdekat. Ha. So, Hmm. al-aqariba, keluargaku. Yang paling Al-aqarib, dekat. yang terdekat. Terdekat. Kan? Dia sama berkaitan dengan karib, dekat. Fi, Fil idi. fi Di idin sisi. raya, Di hari sisi. raya. Tak, di hari raya. Aid ni. Di hari raya. Pada hari raya, betul. Betul tak? Betul. Fil Tambah idi. sudah. Aid lah kan? Aid hari raya lah. Kan? Hmm. Kita panggil Aidilfitri, Aidil Adha. Kita panggil Hmm. Aid kan. Sebenarnya dia ada Hmm. Di. Aid, Aidu Al-Fitri ataupun Aidu Al-Adha. So Arab panggil Al-Aid je. Nanti tengoklah kalau waktu tu Syawal, maknanya raya raya Aidilfitri lah. Hmm. So dia panggil Al-Aid je. Baik. So apa yang sesuai? Dot Ziarah. keluargaku yang terdekat pada hari raya. Ziarah Hasan. Ziarah tu Ziarah lah yang. tazuru. Ha. Okey, so yang sesuai adalah perkataan Tazuru. tazu. Hmm. So, tazu Ziarah tadi kan? ziarah. Hmm. Tazuru usrati al-aqariba fil Eid. Engkau menziarahi keluargaku yang terdekat pada hari raya. Raya. So ini tazuru, dia isim ke fi'il? Tazuru Tazuru is fi'il. fi'il. Dia adalah fi'il. Maka jumlah ini ada jumlah apa? Pendia. Jumlah Fi'iliyah. fi'iliyah. Baik. Apa tanda fi'il yang ada pada perkataan tazuru? Ta. Mudhari. Dia apa ta? Tanda yang ada? Ta. Ta. Dia apa ta? Ta di awal perkataan. Lagi. Ujung berbaris depan. Depan. Ujung baris depan. Ta di awal perkataan. Huruf akhir berbaris depan. So ini adalah fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang kedua, tullabu al-jami'ati lil imtihani. Baik, tullabu makna dia Tolabu. Kelabu Tolabu. ni pelajar. Betul. pelajar. Betul? Pelajar. Ha. Betul. So, tullabu Al-Jami. berapa orang pelajar? Satu, dua, ramai? Kelabu Ramai. 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 So, tullabu adalah para Pelajar-pelajar. pelajar. Kalau seorang pelajar, Tolib. Ah, Tolibu. talibun. Ingat je Abu Talib.
Abu Talib. Talib tu seorang pelajar. Baik. Al-Jami'ati, Universiti. University. Jamiah. Lil imtihani. Imtihan Pada ni di imtihan exam Ustaz. Imtihan. Betul. Li Ataupun supaya supaya ataupun untuk tengok mana yang sesuai lah. Ataupun bagi mana yang sesuai. Okey. Al-imtihan ni adalah ujian. peperiksaan. So, apa yang sesuai? Para pelajar universiti untuk imtihan. yastaidu bersedia apa? Ya. Bersedia. Masya Allah. Ah, So, yang sesuai adalah pelajar-pelajar dia akan bersedia. Okay. yasta'id. Yastaidu. So, para pelajar yasta'idu bersedia. Para pelajar universiti bersedia untuk ujian. Baik, yasta'idu. Baik, isim ataupun fa'il. PM. Fi'il, apakah tanda fi'il dia? Ya. Ya, depan. Ya, di awal Ya, perkataan. di awal perkataan. Hmm? Huruf akhir berbaris depan. Di huruf Ya, di akhir. awal perkataan huruf Kita akhir kalimah berbaris depan. 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 PM So, mudhari'. ya, awal perkataan huruf akhir berdepan dia adalah fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Oh, macam. Baik, yang ketiga. Dot Malaysia istiqlalaha am 1957 mim. Masih baik. No. Malaysia mana dia apa? Malaysia mencapai kemerdekaan belasan tahun sebab ada 1957. Kan, Malaysia am maksudnya apa? Am kat sini. Ama. Ada Ustaz. Bukan? Sini bukan? Tahun Tahun. Oh, tahun. Am ialah tahun. Ingat tak tu? Tahun gajah. Tahun kesedihan. Amul Huzn. Tahun kesedihan Nabi kan nama dia Am Al-Huzn. Tahun kesedihan. Baik. Istiqlalaha. Istiqlal ni maksudnya adalah beragam-agam. kemerdekaannya. Kemerdekaan. Kemerdekaannya. Ada. Dan, Istiqlal maksudnya kemerdekaan ataupun pembebasan. Baik. So, apa yang sesuai? Malaysia mencapai kemerdekaan. Sesuainya apa nama? Nalat. Nalat. Baik. Menalat tadi maksudnya apa? Dia telah mencapai. Dia telah mencapai. Baik. So, nalat isim ataupun fi'il? Fi'il. Fi'il. Tanda fi'il dia? Ta di hujung. Tak di ujung. Tandanya ta sukun akhir perkataan. So, dia Perkataan. adalah fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik. Dia adalah fi'il madhi. Untuk muzakkar ke muannas? Maskulin ke Muannas. feminin? Nas. Dia adalah untuk muannas, untuk Muannas. feminin. Bilangannya Bilangnya satu. satu. Kalau kita ambil domer dia, An. An. Ya. Dia. Hiya. hiya. Ya. Domennya adalah hiya. Masya Allah. So, sini digunakan untuk Malaysia. Kalau untuk negara, digunakan muannas, feminin. Untuk negara digunakan feminin. Betul untuk Malaysia, walaupun tak ada ta marbutah, kan, tapi nama negara digunakan dengan bentuk feminin. Okey. So, sebab tu digunakan nalat. Malaysia istiqlal laha. Ada ha lagi kat belakang tu Ya. merujuk kepada Malaysia. Kemudian So, mana-mana negara nak guna, dia adalah bentuk feminin. Ayat keempat. Imranu wa sadiquhu Azziya at-taqlidi. Okey. Imran. Apa maksud Imran? Imran nama orang Imran. Imran. Nama orang. Okay, senang. Wa sadiquhu. Dan Dan Sadiq sahabat. Sahabat sahabat. Sadiq. Sadiq. Sadiq dia adalah sahabat. Imran dan sahabat.
Imran dan sahabatnya. Hmm. Okey. Aziyah at-taqlidi. Mempunyai. Mempunyai. Taklidi. Hmm. Taklidi. Aziyah maksudnya apa? Dia Aziyah kalau kita boleh guna maknanya pakaian. hmm. Uh, tapi ini lebih kalau kata kita nak gunakan sebab adanya pakaian al-libas pakaian juga kan. Tapi kat sini Ya. kan sini tak guna al-libas, dia guna aziyah. Maksudnya dia lebih Uniform. kepada seragam, Uniform Ustaz. uniform, Pakaian seragam. kostum. Ini jadi Hmm. pakaian yang khas lah, bukan Oh. pakaian yang biasa. Okey. Uh, at-taqlidi. Betul. Eh, Uh, Taklid ini kita ada bahasa dalam taklid kan, dalam mazhab kita ada taklid kan. Kulit So tu masa depan kan. itu bahasa bahasa fiqh lah. So dia bahasa Hmm. fiqh dia lain, bahasa untuk apa tu? Untuk bahasa Arab lain lah. So taklidi ni maksudnya Bukan bahasa nikah ke Ustaz? Taklid bukan bukan. Itu kan? taklid. Taklid. Oh, taklid. Oh, okay. So taklidi ni digunakan untuk apa tu? Uh, ada digunakan untuk masuk tradisional. Oh, okay. Pakaian yang apa? Pakaian Bagus. tempatan. Pakaian tempatan. So kalau kita letakkan dia aziyah taklidi maksudnya apa? Pakaian tradisional. Pakaian Hmm. seragam tradisional. Okey. So Imran dan sahabatnya pakaian tradisional. Pakai baju Melayu sepasang, pakai songkok, kan. Malam ni saya ya. pakai songkok saya. Kan. Kenapa pakai songkok malam-malam ni? Sebab ada kenduri kahwin. Abang Jamil. Ah, okay. Hmm. So apa yang sesuai? Yalbasu. Betul. Ah, Betul. Yal basu ke yal bisu? Yalbasu. Yalbasu. Basu ni. Yal basu. Yalbasu. So yal basu Imran wa sadiqu aziyah taklidi. Baik. Yal basu. Um, isim ataupun fi'il? PL. Fi'il. Fa'il. Baik. Apa tanda fi'il dia? Iya di Ada depan. dia kan. Ya di depan. Uh, apa? Ujung kalimah baru depan. Huruf akhir baris depan. Hmm. Ya depan huruf akhir baris depan. Ya di awal perkataan huruf akhir berbaris Depan. depan. So ini adalah fi'il apa? Mudhari. Korek. Ini adalah fi'il mudhari. Ustaz. Uh, ya saya. Yalbasu dengan Hmm. yalbisu tu Mhm. macam muhlisin dari Ustaz. Lain. Ah, bukan. Kan Lain. ya? Ah. Lain tak. Hmm. Pattern lain. Yalbasu, yalbisu kan dia beza dia sikit je. Dia ada dua. Satu labasa yalbisu, satu lagi labasa yalbasu. Ini special perkataan ni. Kalau yalbasu maksudnya pakai. Hmm. Yalbisu, yalbisu maksudnya dia macam dalam Quran. Dipakai. Allah kata Dipakai. bukan. Apa? Dalam Quran kita biasa dengar wala talbisul haqqa bil batil. Hmm. Wala Mana talbisu. Sini itu guna talbisu, dia tak guna talbasu. Hmm. So wala talbisul haqqa bil batil. Mana dia? Hak dan batil apa tu? Terbisu. Jangan mencampur dan adukan. jangan. Hmm. So yal la, ruanya sama labisa. Madi dia sama labisa. Mudhari'nya berbeza. Yalbasu pakai, yalbisu maksudnya mencampur aduk Campur. ataupun mengelirukan. Oh. Mengelirukan. Dia ada kena dengan pakaian juga. Sebab apa? Luar dalam dia lain tapi dia pakai kat luar lain. Hmm. So dia mencampur adukkan ataupun dia mengelirukan. So ini dia special sikit. Dia ada mudhari' yang berbeza membawa makna yang berbeza. Kalau dia jadi yang mukhlasin tadi dia akan tukarlah, dia akan jadi yulbas. Dia akan jadi yulbas. So huruf depan tu didommahkan untuk jadi bentuk pasif. Hmm. Yulbasu jadi ustaz kan? Jadi yulbasu betul. Hmm. Baik.
Dia mudhari' untuk maskulin ke feminin? Maskulin. Untuk maskulin, untuk muzakkar. Bilangannya Mufrad. Satu. satu. Domirnya, Wah. Wah. domirnya Wah. ialah wa. So kat sini dia guna yalbasu Imranu wa sadiquhu. Imran seorang, sadiquhu seorang. So berapa orang semua? Dua orang. Dua orang. So boleh ke guna yalbasu? Sesuai tak? Patutnya guna untuk seorang ke dua orang? Boleh. Dua. Boleh. Kenapa boleh? Eh? Kenapa Pakai. boleh? Dia tak pakai satu baju berdua. Dia pakai satu baju juga. Seorang satu baju maksud dia. Ha. Masing-masing baju masing-masing. Masing-masing baju masing-masing. Dia tak campur. So dia gunalah yang begitu. Macam tadi kan. Kita saya naik atas sikit tadi. Okey. Untuk Allah. Untuk yang ni tadi, tulabu tadi. Tulabu al-jami'ata lil imtihan ni kan. Para pelajar universiti, imtihan ni kan kita kata faza. Hmm. Satu. Kita kata faza. Faza maksudnya, bukan faza. Kan. Yasta'idu tadi. Sorry. Itu. Yasta'idu. Hmm. Yasta'idu. Yasta'idu tadi kita sebut dia adalah fi'il apa? Mudhari' mufrad. Mudhari' Satu. untuk maskulin bilangannya satu. Domirnya ialah Wah. huwa. So, tulabu tadi terjemahannya Uh, para pelajar. So, para pelajar bilangannya satu dua ramai. Ramai lah. So, ini Ramai. bentuk jamak lah. Kan, bentuk plural. Okay. So, sepatutnya depan tu guna yasta'idu tu patutnya guna untuk ramai lah. Ramai. Patutnya yasta'iduna. Kan? Tapi dia guna yasta'idu. Boleh ke tak boleh? Dia buang waw nun. Boleh ke tak boleh? Kan tadi kan dia ada kata kalau jumlah fi'liyah tu jamak sekejap. Dia boleh awal perkataan. Kata kerja tu dalam bentuk mufrad kan? Pada awal ayat. Bentuk mufrad. Dia Masya Allah. Yang pelaku tu apa ni jamak, tapi maka kata kerja tu mufrad. Okey. Tapi mufrad muannas. Okey. Okey. So tapi betul lah idea tu dapat dah tu. Cantik dah tu. Okey. So bentuk ini beritahu kita apa? Kalau kata pelaku itu adalah seorang, dua orang ataupun ramai. Fi'il duduk depan. Fi'il datang dulu. Fi'il disebut dulu kat depan. Maka kita boleh pilih nak guna ikut dia punya bilangan ataupun tak. Kita boleh pilih. So contoh tulabu. Kalau kita nak guna yasta'idu untuk seorang boleh. Kita nak guna yasta'iduna untuk ramai pun boleh. Terpulang pada kita. Sebab fi'il itu duduk kat depan. Fi'il duduk kat depan. Dia pertama sekali. Yang kena sama adalah gender dia. Maskulin ataupun feminin. Itu kena sama. Kena sama. Adapun bilangan dia tak apa kalau tak sama kalau fi'il tu duduk depan. Tapi katakan bentuk ayatnya begini. Katakan tulabu duduk depan. Saya padam sekejap. Okey. Tulabu al-jami'ati. Okey. So tulabu duduk depan. So kita nak guna perkataan yasta'id. So nak kena guna apa? Yasta'idu ke yasta'iduna? Ke boleh Duna. Boleh dua-dua ke? Tak. Tak, nak kena guna yang mana satu? Yang ada waw nun. Waw nun. Ketika ini tidak ada pilihan. Kena guna yang sama dengan pelaku dia. Tak boleh pilih.
Kalau fi'ilnya duduk di tengah. Tapi kalau kata fi'il duduk depan, so boleh pilih nak guna ikut bilangan ataupun tak. Itu terpulang. Dia lebih ringan, dia open je. Tapi gender kena sama, maskulin ataupun feminine. Sebab itu kalau kita tengok dekat sini, kat bawah tu, ni kan, Imran wa sadiquhu tadi ni kan. Hmm. Perkataannya apa? Yalbasu. Yalbasu ni adalah untuk seorang tadi kan? Mufrad. Boleh tak guna? Boleh. So dia pilihan. Dia nak guna yalbasu boleh. Dia nak guna satu lagi adalah Basin. yalbasani untuk dua orang kan? Yalbasani. Musanna. Sebab ada dua orang. Imran satu, Sadiqnya satu, dua. Boleh tak? Boleh. So dia boleh guna dua-dua. Yalbasu ataupun yalbasani. Dua-dua boleh. Tapi kalau Imran duduk depan, Imranu wa sadiquhu. Waktu tu kena guna mana? Yalbasani. Yalbasani sahaja. Tak boleh guna yalbasu. Salah. Sebab pelakunya dah siap duduk kat depan. Dah siap duduk di depan. So itu, lepas tu bila fi'il duduk kat depan, gender sahaja yang kena sama sebab Imran lelaki, sadiquhu kawan dia pun lelaki. So digunalah dhamir di sini yalbisu, yang dhamirnya itu adalah huwa. Dhamirnya adalah huwa kat sini, yalbisu huwa. So dhamirnya betul lelaki tapi bilangannya tak sama, tak apa, tak ada masalah. Boleh? Clear Pak tu? Ini adalah maklumat tambahan sahaja. Sebab nanti bentuk yang kita akan jumpa bentuk begini dalam Al-Quran. Kita akan cuba bentuk begini dalam Al-Quran. Dia hanya samakan gender sahaja, bilangannya itu tidak disebut dalam bentuk yang sama. Boleh jadi fi'ilnya itu dalam bentuk mufrad, sedangkan pelakunya itu adalah dalam bentuk yang ramai. Dia adalah jamak. So boleh. Okay. Baik. Yang terakhir. Fariqu Barcelonata fil mubarati an-nihaiyah. Baik, so apa perkataan yang tinggal? Faza. Yang tinggalnya faza. Okay. Fariqu maksudnya apa? Fariqu. Nama orang ke? Kan? Kita adalah nama orang Faruq kan? Tapi dia samalah, perkataan itu sama dengan Faruq tu. Cuma kat sini dia bukan nama orang lah. Bukan nama. Fariqu maksudnya kumpulan. Macam dalam Quran Allah kata fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu grup masuk syurga, satu grup lagi masuk neraka. So fariqun adalah kumpulan ataupun bahagian. Baik. Fariqu Barcelonata. Barcelonata apa maksud dia? Barcelona bola tu kan? Barcelona bola ni kan? Kumpulan Barcelona kan Ustaz? Barcelona tu kumpulan bola tu kan? Betul. Barcelona. So Barcelonata adalah Barcelona. Betul Ustaz? Barcelona? Betul. Masya Allah. Ada Real Madrid tadi. Real Madrid bunyi dia tak jadi Real Madrid, dia jadi Real Madrid. Real Madrid kan. So Fariqu Barcelona tak. So Fariqu tadi grup ataupun kumpulan, tapi bila kita tengok Barcelona ni cerita tentang bola. Pasukan bola sepak. Jadilah pasukan. Pasukan Barcelona. Pasukan Barcelona pada Al-Mubarati perlawanan ataupun pertandingan An-Nihaiyah akhir Selasa bola sepak lah Kak. Akhir, betul. An-Nihaiyah akhir. Akhir Ustaz. Akhir. An-Nihaiyah akhir. Dalam Quran Allah sebut kan kita dengar Sidratul Muntaha. Kan? Sidratul Muntaha. So itu Sidratul Muntaha tu tempat yang paling hujung sekali. Al-Muntaha yang paling hujung. Yang paling hujung.
So dia bukan nama tempat tu Sidratul Muntaha, tapi nak bagi tahu dia adalah Sidrah, satu tempat Al-Muntaha yang paling hujung sekali, tak ada lagi dah Hmm. tempat yang boleh naik lagi lebih tinggi daripada itu. So dia adalah Al-Muntaha sama dengan An-Nihaiyah. Maksudnya yang terakhir. Baik. Sini So tak boleh bertanya adalah pakai, Ustaz, sini tak boleh pakai Mubarati Muntaha, tak boleh. tak boleh. Tak boleh. Ah, tak, sebab Al-Muntaha tempat, sebab ada mim kat depan tu, Oh, mim kat depan. Macam masjid kan, musalla, mim kat depan menunjukkan kepada tempat, tempat yang hujung. So ini adalah perlawanan yang terakhir. Okay. So perkataannya adalah Faza telah berjaya. Fi'il apa sini? Madi mudhari'? Faza Madi. Fi'il madi. Baik, tanda dia. Kataan 3 huruf. Huruf. Semua baris Tiga atas. huruf awal Tengah dan akhir bukan baris sukun. atas, tengah bukan Bukan sukun. sukun. So fi'il madi. Bilangannya adalah untuk Satu. 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 Domirnya ialah Wah. huwa. Wow. Ini adalah untuk mufrad maskulin ke feminin, Maskulin. Maskulin. untuk maskulin. So telah berjaya tim Barcelona dalam perlawanan yang terakhir. Baik. Latihan yang ketiga. Ustaz, Ya saya. awak dia tak guna akhir tu. Akhir kan cakap Arab dia kan, akhir. Betul, betul. Akhir pun Arab juga. Tapi orang Arab dalam penggunaan bahasa Arab, bila dia nak sebut yang terakhir, contoh perlawanan yang terakhir ataupun exam yang terakhir, kan, exam akhir tahun ke ataupun semester yang terakhir ke, mereka akan guna perkataan an-nihai. Dia tak guna perkataan al-akhir ataupun al-akhirah tu, dia tak guna. Arab guna perkataan an-nihai, yang penghujung. Yang penghujung. Sebab kalau guna akhir, dia adalah yang terakhir, lepas tu tak ada lagi. Kan? Tapi ini adalah an-nihai, perlawanan yang penghujung untuk musim itu. Nanti ada lagi perlawanan yang datang lepas tu. Sebab tu digunakan an-nihai, perlawanan penghujung untuk kali itu. Exam pun imtihan an-nihai, peperiksaan yang terjemahan yang terakhir lah, tapi peperiksaan hujung tahun. Jadi adalah hujung, nanti lepas tu ada lagi. Macam tu. So Arab Ustaz, so guna perkataan dia an-nihai. Dia jaranglah kita jumpa al-mubarak al-akhirah ke ataupun al-imtihan al-akhiri. Tak adalah. Dia tak guna. Dia guna perkataan an-nihai. Ustaz, sekejap. Akhirat tu, kalau Mhm. kita faham tempat kan, kan penghujung tempat ya, bukan Perkataan akhirat, akhirat tu, dia menunjuk kepada tempat ke kepada masa? akhirat Mas- besok. Yang paling Akhirah tu akhir. dia menunjuk kepada masa, kepada Oh, kepada masa. I always thought dia tempat Ha ah. di Tapi kita akhirat tahulah tu. dia adalah satu tempat lah, tapi al-akhirah, Allah menunjuk kepada suatu masa yang terakhir. So kita tahulah al-akhirah tu tempatnya adalah apa? Mahsyar. Hmm. Tempatnya adalah mahsyar. Itulah Masa itu bukan adalah masa. kita relate dia dengan masyar, dia jadi tempat. Sebenarnya Betul. dia masa yang hujung kan. Betul. Betul. Hmm. So dia Allah bila dunia Allah tak sebut tentang dunia. Dunia bukan masa, dunia adalah menunjukkan situasi ataupun keadaan. Dunia Hmm. maksudnya sesuatu yang paling rendah, sesuatu yang paling rendah keadaan. So al-akhirah menunjukkan kepada keadaan dan juga masa. So keadaan dia yang terakhir dan masa yang akhir, masa yang akhir. So itu yang, sebab akhirat Allah sebut gunakan al-akhirah, pertama menunjukkan kepada keadaan, inilah situasi yang akhir yang kita akan lalu. Yang kedua, Allah highlight tentang masa sebab nak suruh kita bagi perhatian tentang masa. Ini masa yang di penghujung sekali. Okey. Baik. Yang ketiga, ayyin al-khata' fil jumal al-atiyah thumma sahihhu. Tentukan kesalahan dalam ayat-ayat berikut, kemudian betulkannya. Oh, Masya Allah.
Baik. Hmm. So, tentukan kesalahan. Sekiranya dalam ayat ni adanya kesalahan, so kena uh, betulkan. Betulkan. Mana mana yang salah tu kemudian kita betulkan. Okey, boleh. Kita ada 5 ayat. Oh, ni mencabar ni. Ni mencabar. Okey. Kita try buat dulu. Kita try buat dulu. Cari dulu mana yang kita rasa salah. Okay, mana yang kita rasa salah. Okay, kita kan pakar cari kesalahan. Carilah kesalahan pada 5 ayat ni. Cari kesalahan dekat mana. Sekejap kita bincang. Kita ambil masa sikit. Saya mute dulu semua. Okey. Kita try dulu. Kita try. Baca, perhati satu-satu mana yang kita rasa salah. Okey. Kemudian kita suggest lah apa yang betul. Tapi kalau tak dapat suggest apa yang betul, kita nampak apa yang salah je pun okey dah. Kita cuba. Okey, kita ambil masa 5 minit. Silakan.
1 minit lagi. Baik, jom kita sebentar. Okey. Baik, boleh unmute. Okey, jom kita. Yang pertama, yaltaqiyani as-sadiqani fil mat'ami. Baik. Apa yang salah di sini? Menurut kaedah yang diajar di awal dalam topik ini. Ini Kalau semua fi'liyah, kalau fi'liyah, ayat Ah. fi'liyah, dia kena apa? Mufrad lah Ustaz. Baik. So So kena dia tengok yang awal ni tadi. Itu je kat awal ni kan. Yang apa yang dicontohkan di sini adalah semua fi'il itu sama dalam bentuk mufrad. Mufrad. Dalam bentuk mufrad. Sama dia letak semua. Walaupun pelakunya berbeza. 1, 2, lebih daripada 3. 3 dan ke atas. Sama. Kan? Sama ada madi ataupun mudhari'. Sama mudhari' pun dia letakkan yazhabu, yazhabu, at-talibu seorang, at-talibani 2, at-tullab 3 dan ke atas. Sama diletakkan semua dalam bentuk mufrad. 1. Tazhabu juga begitu. 1 je. Cuma bezanya ini untuk muzakkar, untuk maskulin ini adalah untuk feminin. Itu sahaja. So itu yang sedang di dilihat pada ayat ini. Okey. So kalau kita berdasarkan kepada yang maklumat di atas tu, maka yang pertama ni apa yang tersilapnya? Yaltaqiyani tu sepatutnya Perkataan. yaltaqi lah Ustaz. Baik, perkataan yaltaqiyani ini. Okey. So ditukar jadi apa? So ini yang salah ditukar jadi Yaltaqi. yaltaqi. So ini yaltaqiyani tadi salah. Ditulis kat sini. Okey. So yang betulnya adalah perkataan yaltaqi. Yaltaqi. Dia ya. Yaltaqi. So yaltaqi iqani fil mat'ami. So yaltaqi digunakan dalam bentuk apa? Mufrad. Mufrad, musanna, jamak. Bentuk mufrad, bentuk satu sahaja kan. Walaupun as-sadiqah ni adalah untuk dua kan, dua orang kawan, tapi diguna dalam bentuk mufrad sahaja. Tapi mufrad muzakkar ke muannas? Maskulin ke feminin? Maskulin. Dalam bentuk maskulin. Kenapa? Kenapa? Tak ada tabang. Kerana as-sadiqah ni adalah dua As-sadiqah orang ni orang lelaki perempuan. ataupun maskulin. So dekat sini maskulin, so dekat depan pun kena gunalah dalam bentuk gender yang sama. Bilangan tak apa, tapi gender dia mesti
Mesti sama. Okey, baik. Masya Allah, cantik. Betul. Baik. Saya doakan semua betul. Okay. Yang kedua. As-sayyaratu yataharrakna bibut'in. Baik. Mana yang salah? Ya taharrokna tu. Yataharrakna. Okey. Ah, Yataharrakna salah. Apakah yang ya. betul? Ya taharroku, Ustaz. Ya taharruk. Tak. Feminin. Should be feminin. Sebab dia ni apa ni jamak taksir. Mhm. Jamak taksir dia So kena as-sayyaratu mufrad. dia adalah jamak apa? Mana taksir? Ya, feminin. Jamak muannas. Ya feminin, muannas. Jamak muannas salim, sorry. Okey. So as-sayyaratu adalah jamak muannas as-salim. Apa tanda Muannas dia? salim. Alif Ta ta tu. tu. Tanda dia alif ta tu. So dia jamak muannas salim. Okey, baik. So yang betul adalah apa? As-sayyaratu Ya taharroku. Ya tahar raku digunakan Roku. dalam bentuk so Mufrad. macam atas tadi semua benda dia akan guna dalam bentuk mufrad. Kan dia guna dalam bentuk mufrad. So dia letak dalam bentuk mufrad satu. Tapi gender dia kena sama tak? ya. Gender Sama. dia Gender sama. dia kena sama. So feminine gender dia kena samalah. Gender dia kena Hah? feminine. Kan? Tak. Sebab as-sayyara tu dia muannas kan Hmm. feminine. So gender dia semua kena feminine. Okey. So baik ya taharrakna dia akan tukar jadi apa? Ya taharruku. Ya taharroku. Tak. Dia jadi ya tu jadi ta kan. Dia jadi ya taharraku ke tataharraku ke tataharrakna ke? Tak. Dia akan jadi ta Tak taharroku lah. dia akan jadi tataharraku. Kenapa jadi tataharraku? Dia perempuan. Perempuan. Dia perempuan. Okey, okey. So jawapannya kenapa dia jadi tataharraku? Okey. Tapi kat Sebab dia tu sini ini kan fi'il kat depan ke kat belakang? PN kat belakang. So kalau fi'il kat belakang, dia kena ikut tak semua sebiji-sebiji macam kat depan? Kena ikut. So dia kena ikut lah. Kalau tadi yang kalau fi'il tu yang pertama di depan macam sini yaltaqiyah ni, so dia tak apalah, dia maintain sebagai mufrad. Gender je kena sama. Tapi kalau fi'il itu duduk di tengah, maka dia kena ikut maklumat semua kat depan. Sebiji-sebiji dia kena ikut. Faham tak? Nampak tak? Kan? So, Okay. Nampak poin saya? Roku ke rotu? So kalau kat sini semuanya tazhabu dan juga nazhabu. Sebab apa? Fi'il tu duduk depan. Pelaku duduk di tengah. Di belakang lah. Saya letak di belakang lah, datang kemudian. Tapi kalau pelaku tu at-talibu, at-talibah, at-tullab tu duduk di depan, maka fi'il tu kena buat macam mana? Fi'il tu dia kena ikutlah sebiji-sebiji macam dia punya pelaku. Macam saya sebut tadi ni lah kan. Tulabu al-jami'ah tadi ni kan. Kita kena ikut dia punya. Kalau tulab al-jami'ah tu duduk depan tadi. Kan kita buat kan. Tulab duduk depan. So dia kena ikut yasta'iduna. Sebab tulab tu ramai dalam bentuk jamak. So dia kena ikutlah sebiji-sebiji dia punya fi'il tu. So samalah dekat sini. Okay. As-sayyarat tu duduk depan. Ya. As-sayyarat tu duduk di depan. So bila dia duduk kat depan, maka fi'il tu dia kena buat apa? Dia kena ikut sebiji macam as-sayyarat tu lah. So as-sayyarat tu jamak muannas salim, maka fi'ilnya pun kena ikutlah sebiji yang macam tu. Boleh faham? Tak. Okay, tak apa. Okay, baik. Saya bawa straight to the point. As-sayyarat ini jamak muannas salim, betul. Tapi adakah dia berakal ataupun tidak? Dia manusia ke bukan? Bukan. Tak. Dia tak. Bukan. So lihatlah pada nota
daripada halaman yang ke-94. 94 ni, yang ini. Sekiranya kata nama ataupun pelaku dalam jumlah fi'liyah atau ismiyah ialah jamak bukan manusia. Kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk apa? Mufrad, muannas. So al-awraq dia adalah apa? Jamak kan? Dia adalah bentuk jamak. So kalau pelaku dia ini bukan manusia, so al-awraq maksudnya apa? Kertas. Maaf, daun. Sini maksud dia daun. Maaf, daun. Okay. So fi'ilnya diguna apa? Diguna sakatat ataupun taskutu. Dia guna bentuk mufrad, muannas. Mufrad, muannas. Sebab dia apa? Sebab dia adalah benda yang tidak berakal ataupun benda yang bukan manusia. So as-sayyarat tadi, apa maksud as-sayyaratu? Kereta. Kereta. Kereta kan. So kalau kereta dia manusia ke bukan? Bukan. Bukan manusia. So bila bukan manusia, apa bentuk yang kita guna kat sini nanti? Kita guna bentuk mufrad Mu'annas. annas. So bentuk mufrad apa dia? Mufrad muannas maksud dia apa domer dia? Mufrad muannas apa domer dia? Domin. Domernya adalah hiya. Oh. Hiya diguna untuk muannas dan untuk satu. Kan? Hiya. Ataupun anti. Dua lah. Kan digunakan untuk seorang muannas. So hiya ataupun anti. So kat sini domernya adalah hiya. So kita kena guna domer hiya. So hiya perkataannya taharraka, kalau mudhari' dia akan jadi apa? Taharraku. Tataharraku. So as-sayyaratu tataharraku bibut'in. Kereta-kereta itu bergerak dengan lambat. Kenapa guna tataharraku? Sebab sayyarat adalah jamak yang bukan manusia. So kalau bukan manusia, walaupun dia jamak, dia akan digunakan dalam bentuk mufrad. Mufrad muannas. So itu poin yang disebutkan di atas. Nanti boleh tengok. Ijtama'a al-ustazatu fil qa'ati. Baik, mana kita nak tengok kataannya? Ijtama'a. Ijtama'a. Baik, nak ini yang salah, nak tukarkan dia jadi apa? Ijtama'at. Dia tukar jadi ijtama'at. Ijtama'at. Maaf, saya pula tulis ijtama'at sekali. Buat apa? Okey. Ijtama'at. Okey. Ijtama'at. Ijtama'at ni bentuk apa? Mudhari'. Muzakkar ke muannas? Madhi Bentuk muannas. madhi. Okay. Tapi kita tukar jadi bentuk muannas. Kenapa tukar jadi bentuk muannas? Sebab ustazatu tu muannas. Sebab ustazah tu muannas. Ustazah. Tapi ustazah tu dia adalah jamak. Ustazah. So boleh ke guna ijtama'at itu dalam bentuk mufrad saja? Boleh. Itulah pembentuknya yang tepat. So ijtama'at dia hanya tukar dalam bentuk muannas, gender dia sahaja, bilangannya maintain sebagai mufrad. Sebab apa? Dia duduk di depan perkataan yang berada di awal. Baik. Yang keempat, an-nasu yata'awanu 'alal birri. Baik, mana nak tengok perkataan apa? Ismiyah ni, ya ta'awanu tu kena tukar tu. Jadi ya ta'awanuna. Ya ta'awanuna, Ustaz kan? Baik, kena tukar jadi ya ta'awanuna. Kenapa tukar jadi ya ta'awanuna pula? Sebab dia ayat ismiyah itu jamak an-nasu, lepas tu fi'il dia pun kena jamak juga Baik. Kerana an-nasu, apa maksud an-nasu? Manusia. Ini adalah untuk ramai manusia.
So fi'il yang datang selepas pada itu dia kena ikut sebiji-sebiji macam depan. Kenapa? Kerana An-Nas itu ataupun pelaku dia duduk kat depan. Kalau isim itu duduk kat belakang macam At-Tullabu tadi, so yang kat depan tu semuanya adalah mufrad je. Nazhabu, yazhabu je. Bentuk mufrad sahaja. Dia perlu ikut gender, tak perlu ikut bilangan. Tapi kalau isim itu duduk di depan, maka waktu tu kena ikut sebiji-sebiji maklumat yang ada. Kena ikut gender dia, kena ikut bilangan dia. Semua kena Isim. ikut. Sebab itu Isim lagi power daripada fi'il lah. isim lagi bawah dia ada. Okay. Sebab apa? Bila isim duduk kat depan, fi'il datang kemudian, fi'il tu memang kena tepat supaya kita tahu dengan jelas dia rujuk kepada siapa. Sebab orang datang dulu. Supaya kita tahu dia dengan tepat merujuk kepada siapa. Lepas tu dia kena tepat fi'il itu pergi kepada siapa. So ya ta'awanu kena tambahlah waw nun baris atas merujuk kepada ramai. Sebab An-Nas ini so domirnya ialah hum. Kan domirnya ialah hum. So kena guna bentuk fi'il yang sama. Jadilah ya ta'awanuna. So An-Nasu ya ta'awanuna alal birri. So bentuknya bentuk jamak. Tapi kalau kata ya ta'awanu duduk depan, An-Nasu duduk di belakang. So boleh tak kalau kita kata ya ta'awanu An-Nasu alal birri? Boleh. Boleh. Kenapa? Kerana fi'il itu duduk di depan, dia datang. Okey, baik. Terakhir. Ta'allama Aisyatu wa ukhtuha fi madrasatin wahidah. Okey, perkataan apa kita nak tengok? Ta'allama. 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 Baik, nak tukar jadi apa? Ta'allama. Ta'allamat. Nak tukar jadi so kita tengoklah pelakon dia apa? Pelakunya betul tak? Aisyah dan juga Betul lah. ukhtuha. Okey. So kita nak tengok gender ke bilangan? Gender. Tengok gender saja. Gender. Ini adalah Mu'annas. muannas Fi'il adalah feminine. So yang depan ni hanya tukar gendernya sahaja. So ta'allama ditukar jadi Ta'allamat. ta'allamat. Dia tukar gender sahaja, bilangan tak payah. Kalau ikut betul-betul dia akan jadi ta'allamata. Itu yang tepatnya lah. Betul. Kan? Betul. Tapi sebab dia duduk kat depan, dia hanya tukar gender sahaja, bilangan tak perlu. Dia jadilah ta'allamat Aisyatu wa ukhtuha. Kan? Mira. Aisyah dan saudaranya atau adik beradik dia ta'allamat belajar di madrasatin wahidah. Dia belajar satu Dalam sekolah ataupun sekolah yang sama. Okey, baik. So ini bahagian ini latihan yang ketiga dan latihan yang kedua ini dia nak tekankan tentang apa? Tentang yang ni. Maksudnya fi'il duduk depan, bila fi'il duduk depan, belakang tu tak kisah apa pun bilangan dia. Mufrad, musanna, jamak tak kisah. Yang penting gender je kena sama. Mufrad muannas muzakkar, maskulin feminin, itu je, laki perempuan. Itu je yang kena sama dengan pelaku dia. At-talibu ataupun at-talibah. Bilangan tak kira. So ini sama untuk madi ataupun mudhari'. So ini yang dia sedang nak tekankan. Bila kita belajar sebelum ini dalam jumlah ismiyah sebelum ini, okey. Jumlah ismiyah dia berbeza. Ni, dia berbeza. Kalau jumlah ismiyah kan, kalau contoh at-talibu, zahaba ni kena ikut at-talibu semua. Dia kena ikut gender dan bilangan. Bila jadi at-talibah ni, saya besarkan sikit sebentar. Okey. At-talibah ni ialah dua orang pelajar. Dia kena ikut zahaba. Zahaba ni adalah untuk dua dan maskulin. Dia kena ikut sebiji-sebiji. At-tullabu ramai pelajar. So dia guna zahabu, ada waw alif. Waw alif ni adalah untuk jamak, bilangan lebih daripada 3 dan dia adalah maskulin. So itu beza dia. Bila isim duduk kat depan, yang fi'il kat belakang kena ikut sebiji-sebiji. Kena ikut sebiji-sebiji. Tapi kalau kata fi'il yang kat depan, jumlah fi'liyah tadi, yang belakang dia tak kisah apa pun bilangan dia okey saja. Dia tak ada masalah. So ini yang dia nak sampaikan dalam latihan ini. So nanti insyaAllah kita akan tengok lagi sebab tadi saya tanya soalan semua senyap je. Walaupun senyap tu tanda redha dan juga tanda faham.
Tapi insya-Allah kita akan tengok lagi minggu depan. Saya yakin insya-Allah semua faham. Tapi kita akan buat lagi pada minggu depan latihannya nanti insya-Allah untuk kita lebih jelas nanti. Ya. Boleh? Ya, Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik itu yang sempat kita bincangkan pada minggu ini. Mudah-mudahan bersama. Jazakumullah